kita telah melahirkan lebih kurang 242,059 peserta yang terdiri daripada 44,174 lokasi di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. So antara objektif utama penubuhan, pertama kita semua sedia maklum, dia untuk membantu mengurangkan pembelanjaan bahan dapur untuk seisi rumah. Di mana yang kedua, ia juga boleh dapat menjana pendapatan seisi rumah. Dia juga boleh membantu meningkatkan sosioekonomi dan taraf interaksi sosial sesama pengusaha-pengusaha kebun komuniti, terutamanya mereka berada di luar bandar. Yang keempat adalah membantu memelihara, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kita sebagai Jabatan Pertanian, di mana saya sendiri yang akan turun ke lapangan kena ada apa-apa masalah daripada segi tanaman, rosak penyakit, apa yang diperlukan. Core kita adalah khidmat nasihat, di mana khidmat nasihat yang kita berikan tu secara berkala. Program ini dikenakan oleh Jabatan Pertanian Malaysia pada awal 2014, di mana komuniti sini secara inisiatifnya telah cuba mendapatkan bantuan dan nasihat untuk memulakan aktiviti bercucuk tanam. Rahsia mengekalkan untuk bertani hampir 14 tahun ialah kerana kita kesungguhan. Pucuk kepimpinan ataupun ketua peserta pertanian itu sendirilah yang memain peranan penting dan tidak pernah berputus asa, bersungguh-sungguh dan sentiasa memberi semangat dan dorongan kepada peserta-peserta yang lain. Dan yang penting ialah kerjasama penduduk yang berminat, ada yang tak berminat. Alhamdulillah setakat ini mereka sangat membantu dan boleh terus kita bertani. Selain dari kita dapat makanan yang sihat, organik, kita juga dapat mengumpulkan semua penduduk, especially orang tua ke sini, ke kebun sini untuk tanam bersama-sama. Dan kalau ada hasil tanaman, kita akan masak sama-sama. Sekarang kita mau naik taraf lagi. Kita pergi menjual pula itu hasilan herba kami orang. Okey? Kita buat lecak. Kami pun sangat mementingkan ini penghasilan baja organik. Di masa hadapan kalau ada banyak baja yang kita hasilkan, kita boleh jual. So bermula pada 2004 kami dah ada kebun kat sini, diluluskan oleh pihak Perbadanan Putrajaya. Masa zaman PKP, masa 2020 aktifkan semula sebab masa tu orang dah tak nak keluar ke mana, kena kurung. Kita turun ke kebun, masa itulah kita cari ahli-ahli yang baru. Kita seramai 23 orang. Lama kelamaan kita nampak ada kejayaan sikit, barulah kita dapat bantuan dan juga kepakaran daripada pihak-pihak lain lah, seperti Jabatan Pertanian, Jabatan Landscape, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya untuk bantu kita untuk memajukan lagi kebun ni lah. Kami menerima daripada pihak jabatan, contoh seperti peralatan untuk berkebun, peralatan-peralatan dan juga baja-baja dan juga daripada khidmat nasihat lah, kursus-kursus yang disediakan dan juga lawatan-lawatan untuk meninjau lah apa-apa yang di tempat lain yang telah berjaya. So kami cubalah ikut contoh apa yang terbaik, kami bawa balik kat sini lah. Apa yang ada kat kebun tu sama je apa yang ada kat pasar. Kan mana kat sini kami tak perlu pergi ke pasar untuk dapatkan benda-benda macam serai, pandan, hanya daripada kebun ni terus kebun terus ke dapur. Ada pokok-pokok bunga dan pokok-pokok yang sedia ada. So kami gunakan kelebihan tu lah untuk kami membuat peternakan madu kelulut. Kelulut ni dia mudah je. Dia kita letak kat situ, dia akan membiak dengan menghasilkan madu dengan sendiri je. Dia menggunakan apa yang ada dalam kebun tu, bunga-bungaan, dia ada dia punya madu-madu yang ada kawasan sekitar ni lah. Kita berinovasi membangunkan lorong belakang rumah yang sebelum ini satu kawasan yang terbiar. Jadi dari situlah tercetusnya idea untuk membuat kebun komuniti di lorong belakang rumah. Jiran-jiran dapat memahami apa yang kita nak buat. Jadi kita cuba kembangkan idea itu di lorong belakang rumah. Tapi cuma kita buat pilot dahulu. Jadi itu penting juga untuk kita melakukan satu pilot supaya orang lebih faham tentang apa yang kita nak buat, outcome dia macam mana. Jadi daripada situ, setelah seriap satu pilot, dan 8 rumah terus bersepakat untuk buat satu projek, itu namanya Garden 8, 8 rumah yang pertama, dan seterusnya dia berkembang kepada 44, 47 buah rumah. Ruang terutamanya di kota-kota besar. Jadi ruang-ruang yang terbiar ni kita perlu manfaatkan daripada dia terbiar. Kemudian kita juga ada isu-isu berkenaan dengan alam sekitar. Kita duduk kat kota ni tentang pembuangan sampah, sisa makanan dan juga sisa dapur. Kita cuba praktiskan composting. Kompos tu dimasukkan balik ke dalam tanah-tanah di kebun. Sistem penuaian air hujan. Dulu air hujan ni, dia kalau kita tak buat ni, air tu hujan dia akan jatuh ke sini dan tempat ni kita tak boleh nak menanam. Dia akan rosak. Jadi kita pasang gutter dan kita simpan air hujan ni. Jadi air hujan ni kita boleh gunakan untuk membersihkan dan juga untuk mengairkan pada pokok-pokok ni. Ini menjimatkan air. Recycling
penggunaan tenaga solar, kita ada kebun sendiri yang boleh menghasilkan makanan yang bersih dan sihat. Yang kedua, ruang ini juga yang kita dah transform ini ada berbagai fungsi. Selain daripada tempat bersosial, ia juga kawasan selamat untuk budak bermain dan juga emergency exit yang lebih selesa. Manfaat yang terbesar sekali adalah hubungan antara jiran-jiran lah. Bukan saja setakat jiran-jiran main-main sekali, macam satu keluarga yang besar. Kita ni sebenarnya projek komuniti, jadi daripada penduduk Patas di Puspen Sungai Besi ini, dan kita pula bertuah jugalah kerana kita dibantu oleh, kita panggil pelatih Puspen lah, tapi term kita panggil klien lah, klien kita Puspen. Manfaat kepada kita untuk sebenarnya daripada tugas-tugas pertanian ni lah yang lebih kepada hasil sebenarnya. Selain itu, dia memberi terapi kerja juga kepada klien-klien kita. Kita dapat beberapa manfaat apabila pertanian komuniti bandar ni diusahakan di sekolah. Antaranya ialah kita dapat menghasilkan ataupun memberi pengetahuan kepada murid-murid. Bila di bandar ni, murid-murid tidak berpeluang melalui proses pertanian di bandar dan mereka hanya ingat pertanian ni hanya ditanam di kampung. Tetapi bila di bandar, guru-guru yang mengajar murid-murid, dia mengilhamkan projek tanaman fertigasi ini secara langsung, dia dapat belajar sesuatu. Kemudian sekolah dapat menjana pendapatan dan melalui hasil-hasil daripada tanaman ini kita dapat jual kepada komuniti setempat. Murid-murid dia akan buat A sehingga Z daripada proses penanaman, proses membaja serta mengutip hasil. Dan juga murid-murid ini dilatih bukan hanya untuk pengetahuan dalam bidang pertanian, tetapi mereka ni dilatih untuk berniaga. Sustainable ataupun kelestarian ataupun juga keterangkuman, inklusiviti, supaya mereka ini walaupun bergerak dalam berskala kecil mereka komuniti, tapi kita nak mereka juga memberikan sumbangan yang besar kepada segmen pertanian di negara kita melalui program pembangunan pertanian komuniti ini.